Alright, bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara 1, 2, 3. Testing, testing, testing. 1, 2, 3. Alright guys, hi. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Apa khabar viewers kita? Selamat datang ke sesi live bersama dengan iFiki English. Dan pada petang ni anda bersama dengan saya, Mr. Azhar. Untuk slot programmer. Lagi sekali kita bersama-sama dengan anda untuk hari ini. Okay, Waalaikumsalam. Rafiq S. Okay. Welcome to the session. Liza Am. Hai, apa khabar semua? Jadi apa khabar semua petang ni? Semua bertenaga ke? Semua sihat ke? So welcome to the session. Dan untuk yang baru pertama kali bersama dengan kami, salam kenal. Okay, ini adalah slot live bersama dengan iFiki English untuk slot programmer. Dan hari ini anda bersama dengan saya, Mr. Azhar daripada iFiki English. Right. Jadi saya nak tanya dulu siapa-siapa dekat sini yang mungkin mencari kelas bahasa Inggeris. Okay, anda bekerja, anda kena guna bahasa Inggeris, tapi anda rasa struggle lagi nak guna bahasa Inggeris ni walaupun ayat yang simple. Kita nak guna masa nak bercakap dengan klien ke, nak guna masa buat presentation ke, ataupun nak guna masa group discussion dan sebagainya. Anda rasa struggle dengan ayat-ayat English ni. Dan kalau kata anda mencari kelas bahasa Inggeris untuk anda nak enhance, anda nak polish up anda punya skill dalam bahasa Inggeris tu, so anda boleh bersama dengan kami, iFiki English, alright? So yang baru pertama kali bersama dengan kami, salam kenal. Anda boleh tekan button like dulu, boleh tekan button follow. Tekan follow. Follow kita supaya anda tak terlepas sesi live kita selepas ni. Okay? Jelas? Okay, Ina Mazrina. Saya datang dari video, tiba-tiba nampak klip-klip. Oh, ya ke? Oh, tengah-tengah tengok video tadi ya. Tengah-tengah belajar dekat video-video kita tu kan. Tiba-tiba nampak klip-klip. Tiba-tiba tengok Mr. Azhar tengah live pula. Okay, good. Okay, jadi untuk hari ni, saya nak bantu anda macam mana kita nak bagi jawapan kalau orang tanya kita soalan, dan soalan tu adalah perkara dah lepas. Contoh orang tanya kita kan, apa yang kau makan tadi tengah hari? Okay, what did you eat this afternoon? Apa yang kau makan tengah hari tadi? Ataupun, okay, orang tahu kita baca buku, tapi orang tanya, apa yang kau baca tadi? Okay, what did you read just now? Apa yang kau baca tadi? So, macam mana kita nak bagi jawapan untuk perkara-perkara macam ni? Sebab, tanpa kita sedar, banyak orang sering bagi jawapan yang tak betul. Masa kita tanya dia soalan, dia tahu jawapan yang betul. Tapi masa dia bagi jawapan yang dia bagi tu tak dalam proper structure. Ayat dia tak betul. So, petang ni kami nak bantu anda supaya anda boleh bagi jawapan yang betul bila orang tanya soalan. So, are you guys ready? Siapa ready? Cuba komen sikit. I'm ready, sir. Okay. Yang tengah-tengah join, user baru join. Hi, user. Okay. So, anda boleh tekan dulu tap screen. Kalau anda rasa sesi ni boleh bantu bagi manfaat untuk anda, kami percaya. InsyaAllah sesi yang sama bagi manfaat untuk anda, boleh bagi manfaat juga pada orang lain. Anda boleh tekan button share. Tekan button share untuk kami pergi kepada ramai orang dapat manfaat petang-petang macam ni, dapat belajar bahasa Inggeris. Okay, Liza Am kata, ready? Amazing lah Liza. Saya suka lah Liza Am punya energy. Luar biasa. Okay, luar biasa. Mantap. EAM pun baru join the session. Hi. Okay, so ada dulu. Saya ada dua isu lah yang saya nak tunjukkan pada anda. Isu ni mungkin berkait dengan anda. Okay, apa isu dia nak belajar bahasa Inggeris ni? Okay, saya tunjukkan. Anda tengok ke atas kepala saya. Sebentar. Nampak So, ni isu pertama. Isu pertama ni, tak tahu cara praktis yang bagi impact. Okay, sebab apa saya keluarkan isu ni? Sebab apa tahu? Sebab kita pernah buat program dengan banyak prospek kami, dengan pelajar-pelajar kami. So, ramai je sebenarnya orang dewasa yang mereka ni sedar mereka ada masalah dalam bahasa Inggeris. Mereka nak praktis dan mereka sanggup untuk praktis. Walaupun mereka kata mereka jarang praktis. Dah lama tak praktis. Tapi jauh dekat sudut hati tu sebenarnya diorang tahu practice makes perfect. Anda pun tahu practice makes perfect. Anda nak sangat praktis, tapi mungkin kenapa anda tak praktis? Sebab anda tak tahu cara praktis yang boleh bagi high impact. Setuju tak? Contoh orang tanyakan, ya tahu nak mahir kena praktis. Nak mahir memang kena praktis, tahu. Tapi praktis tu nak kena buat apa? Siapa yang mungkin ada isu macam ni? Cuba komen saya. Dia nak praktis sebab dia tahu nak mahir kena praktis. Itu matematik dia. Formula dia, matematik dia. Nak mahir kena praktis. Nak pandai masak kena praktis. Nak pandai main bola sepak kena praktis. Nak pandai berenang kena praktis. Semua yang kita nak semua kena praktis. Semua orang tahu benda tu. Betul kan? Cuma isu dia sekarang ni adalah praktis tu nak kena buat apa sah? Praktis tu nak kena buat macam mana sah? So banyak orang dewasa tak clear perkara ni. Bercakap tentang praktis English nak kena buat macam mana? Nak kena beli buku bahasa Inggeris nak kena baca aja ke? Nak kena jawab soalan aja ke? Nak kena cari partner, nak kena speaking 24 jam ke? So orang tak tahu apa cara yang berkesan. So maka dengan ini banyak orang confused. Ataupun mungkin ada yang main cuba jaya tapi tak bagi high impact, tak bagi kesan yang besar pada
saat ataupun dia tengok improvement dia tu, dia mungkin dia punya graph tu ataupun dia punya curve tu tak mencanak. Rasa dah praktis dah 3 bulan dah tapi masih lagi tahap sama aja. Siapa yang mungkin ada isu macam tu? Kalau anda ada isu macam tu, anda boleh komen saya. Liza M kata lag. Alamak, lag ke? Cubaan. Saya tak ada orang boleh praktis. Rafiq S kata. Okay, ada orang kata tak ada orang boleh praktis dengan dia kan. Okay, sebenarnya saya nak tunjuk pada anda, seorang-seorang pun anda boleh praktis juga. Seorang-seorang pun anda boleh praktis juga. Macam mana cara dia? Okay, sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada anda. Boleh? Okay, Liza, lag. Cik T, hai Cik T baru join. Saya nak tanya semua dulu kejap. Sebelum kita teruskan, semua dapat dengar jelas ke suara saya? Nampak paparan kita jelas ke tidak? Ke lag? Rafiq kata boleh, mantap. Alright. Yang lain, cuba bantu sikit, komen sikit. Jelas ke tidak? Line saya okey, jelas Rafiq kata. Mat kata jelas, dengar mantap. Okay, good. Okay, so ni isu pertama Isu pertama yang melibatkan banyak orang dewasa. Nak belajar bahasa Inggeris, tapi mereka tak tahu cara praktis yang bagi impact. Okay, isu nombor dua, okay, melibatkan banyak orang dewasa adalah mungkin dah pernah cuba macam-macam kaedah dah belajar. Daripada zaman sekolah sampai dah sekarang kan, dah pernah cuba macam-macam kaedah. Kaedah tu contohnya, pernah beli buku, baca daripada buku, jawab soalan dalam buku, dah pernah cuba macam-macam dah. Ada yang kata, saya pernah dengar orang kata nak belajar bahasa Inggeris ni, cuba dengan English movies. Tengok English movies, tutup subtitle, tengok kita boleh faham ke tak apa dia cakap. Dah pernah cuba juga. Ada yang kata, okay, cuba nyanyi lagu English. Dengar English songs banyak-banyak. Dengar lagu-lagu English. Dan cuba fahamkan apa maksud setiap bait kata-kata dalam lagu tu. Macam-macam teknik orang bagi tahu kita kan. So, kita pernah cuba macam-macam kaedah tapi macam sama aja. Tak ada kesan pun. Tak nampak progress tu macam naik. Graf tu macam exponential. Boom. Okay? Tak nampak graf yang menunjukkan kita punya penguasaan tu meningkat mendadak. Tak nampak pun. Nampak macam dia naik statik aja ataupun tak naik langsung. Tahap kita masih lagi sama. Masih lagi rasa takut nak speaking. Masih lagi rasa confused dengan ayat-ayat English. Siapa yang mungkin ada isu macam ni? Kalau kata ada isu je, cuba komen. Saya nak tahu. Saya ada buku tapi macam tak best. Rafiq kata, sorry Rafiq, tergelak saya sampai terbatuk-batuk saya. Okay? Saya ada buku tapi macam tak best. Liza AMN, Acik. Dia kata Acik. Apa tu? Saya tak dapat nak tangkap lah. Liza, Acik apa Acik? Saya tak apa faham. Panggil saya Pakcik ke? Okay? Okay. So, terima kasih yang baru join. Jap, saya nak tanya dulu sebelum kita teruskan hari ni. Petang ni saya nak bantu anda apa dia? Petang ni saya nak bantu anda cara bagi jawapan ataupun macam mana kita nak menjawab kalau orang tanya kita. Macam mana kita nak bagi jawapan dan kita nak fokuskan pada perkara yang dah lepas. Okay? Saya Makcik Liza AMN kata, oh ya ke? Makcik, steady Makcik. Okay? Steady Makcik kita. Saya suka orang yang macam dia rasa macam dia ni dah tahap umur dia dah 40 lebih, 50 lebih, 30 lebih contoh kan. Ada separuh orang dia rasa macam dah cukup lah, tak nak belajar dah lah. Tapi untuk Makcik Liza AMN kita, nampak walaupun dia kata dia makcik tapi semangat dia belajar masih lagi tinggi. Amazing. Tepuk tangan untuk Liza AMN. Amazing. Terbaik guys. Okay, so sekarang ni macam saya cakap tadi, petang ni saya nak bantu anda macam mana kita nak bagi jawapan. Kenapa kena bagi jawapan? Bila orang tanya soalan, kita kena bagi jawapan lah. Okay? So, bila orang tanya kita soalan, kita kena bagi jawapan. So, kita nak tahu sekarang ni macam mana nak bagi jawapan yang betul. So, kita fokuskan dulu. Soalan ni ada macam-macam tau. So, petang ni saya nak bantu anda nak bagi jawapan untuk keadaan yang dah lepas. So, macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab kalau kata soalan tu bercakap tentang perkara yang dah lepas? Thank you, Dik. Semangat nak belajar. Sama-sama. Okay? Amazing. Okay, cuba tengok soalan yang pertama ni dulu. What did they eat this morning? Saya tanya kan, apa yang mereka makan pagi ni? Okay, cuba tengok struktur soalan tu. Saya masukkan what. Lepas tu saya guna did. What did? Kenapa pakai did, sir? Okay, now, fokus Kenapa saya pakai did? Saya tak pakai do, saya tak pakai does. Saya pakai did. Kenapa saya pakai did? Okay, sebab ini nak tanya tentang perkara yang dah lepas. Saya nak tanya tentang perkara yang dah lepas. So, what did they eat this morning? Apa yang mereka makan pagi ni? Okay, what did they eat this morning? So, itu structure dia, ayat tanya dia. What did they eat this morning? Okay, sebut sama-sama.
What did they eat this morning? Okay, sekali lagi. Jawab. Okay, what did they eat this morning? Okay, cuba ulang soalan tu. What did they eat this morning? Okay, so anda dah faham dah maksud soalan ni adalah apa yang mereka makan pagi ni. Cuma, dengar betul-betul. Cumanya, dekat bagian bagi jawapan ni, banyak orang buat mistake. Sebab dia dengar soalan tu, what did they eat? Dia dengar perkataan eat. What did they eat this morning? So, banyaklah orang bagi jawapan macam ni. They eat nasi lemak this morning. They eat nasi lemak this morning. Sebab soalan dia, apa yang mereka makan pagi ni? So, dia pun jawablah, mereka makan nasi lemak pagi ni. So, dekat sini berlakulah satu kesilapan. Okay? Di sini berlakulah apa? Berlakulah satu kesilapan. Berlakulah satu kepincangan. Berlakulah satu kekilafan. Berlakulah macam-macam lah perkara yang tak enak perut dekat sini. Okay? So, kat mana silap dia? Tu ada kami merah kan. Tengok tulisan merah tu. Eat. Eat tu silap. Eat itu silap. Eat itu yang terciduk. Okay? Yang kita terciduk dekat situ adalah eat tu. They eat nasi lemak this morning. So, apa jawapan dia, sir? Dah lepas. Bila dah lepas, tak boleh jawab they eat nasi lemak this morning. Tapi anda kena jawab they ate nasi lemak this morning. Okay, jom kita ulang sama-sama. 3 kali kita ulang, boleh Sebab kita nak lekatkan jawapan dalam kepala. Okay, kita ulang yang pertama. 3, 2, 1, go. They ate nasi lemak this morning. Amazing. Okay, kita ulang 2 kali. Okay, 3, 2, go. They ate nasi lemak this morning. Amazing. Okay, last round. Okay, kita ulang lagi sekali. They ate nasi lemak this morning. They ate nasi lemak this morning. Okay, so sekarang ni saya nak highlight. Dengar betul-betul. Ni perkara penting gila. Okay, kenapa kesilapan ni berlaku? Kenapa kesilapan diorang jawab they eat nasi lemak this morning ni berlaku? Sebab dalam format soalan, tengok ini soalan. Soalan memang kita guna eat. What did they eat? Sir, kenapa soalan tak pakai ate, sir? Sebab dia dah ada did dekat situ. Dah ada did, maka kata kerja yang kita guna selepas tu mesti bentuk asas. So, anda tak boleh buat soalan what did they eat this morning. Kalau itu soalan dia, salah lah tu. Okay? So, soalan ni telah dirangka dengan baik. What did they eat? So, banyak orang dia bergantung kepada apa yang dia dengar. Apa dia? Banyak orang bergantung pada apa yang dia dengar. Telinga dia dengar soalan tu, what did they eat? Oh, dia dengar eat. What did they eat this morning? So, dia pun tanpa fikir panjang, dia pun bagi jawapan. They eat nasi lemak this morning. So, berlakulah kesilapan dekat sini. Dan jawapan yang betul sebenarnya bukan they eat nasi lemak. Soalan, what did they eat this morning? Jawapan yang betul adalah they ate nasi lemak this morning. Okay? They ate nasi lemak this morning. Azrina Aziz kata, amazing, sir. No. Bukan saya yang amazing. You are. Okay? You are amazing. Sebab apa? Sebab anda spend masa untuk belajar. Amazing. Okay? Sebab tak ramai orang, dia tahu dia ada isu. Tak ramai orang cari jalan untuk nak atasi isu tu. Banyak orang dia suka macam, itulah, susah lah bahasa Inggeris ni. Alah, susah lah. Saya lemah lah bahasa Inggeris ni. Daripada dulu dah cuba dah. Macam-macam. Kawan-kawan saya ketawakan saya. Bos saya tak pandang saya. Klien saya marah-marah saya. Banyak orang suka spend macam tu tau. Dia suka bagi tahu satu masalah dia. Okay? Tapi tak ramai orang cari solution. So, kalau kata anda spend masa petang dengan saya, anda cari solution, so you are amazing. Bukan saya amazing, you are amazing. Guys, tepuk tangan untuk diri sendiri. Terbaik, guys. Right. So, sekarang ni, dapat jawapan dia, bukannya they eat nasi lemak this morning, tapi they ate. They ate nasi lemak this morning. So, kenapa pakai ate, sir? Sebab eat dah lepas, perkara dah lepas pagi tadi, sekarang dah petang tadi. Kita bagi tahu mereka makan nasi lemak pagi tadi. So, perbuatan itu, eat tak boleh pakai eat, kena pakai ate. They ate nasi lemak this morning. Siapa jelas? Cuba komen jelas, sir. Saya nak tengok. Siapa yang jelas petang ni bersama dengan saya, komen jelas. Dah ada banyak lagi tau. Ada banyak lagi. Relax. Korang relax. Ada banyak lagi. Kita nak belajar banyak lagi ni. Jelas, komen jelas. Okay, Liza, AMN. Makcik Liza, terima kasih Makcik Liza. Okay, sebabkan anda introduce tadi kata anda makcik, saya panggil anda makcik. Boleh tapi kita upgrade sikit lah. Kita panggil madam. Nur Fadilah kata jelas. Mantap Nur Fadilah. Okay, Azina Aziz kata clear sir. Mantap. Okay, jelas. Roha. Hai Roha.
So siapa yang tengah bersama dengan kami, siapa yang baru first timer, ada tak first timer bersama dengan kami? Yang first timer join sesi live dengan IFK English ni. So kalau kata anda adalah first timer, cuba komen sikit. Sir, I am a first timer. Okay, I am a first timer. Saya adalah orang yang pertama. Rafiq? Ya ke Rafiq? Saya pernah nampak anda. Takkanlah Rafiq orang first time. Boleh sir, first time lalu FYP. I see Camelia. Hai. Amazing guys. Okay, jom kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. So yang baru pertama kali bersama dengan kami, Azina Aziz, I am a first timer. Wow, serius ah. Asia kata I am first timer. So yang kata pertama kali bersama dengan kami ni, salam kenal. Saya Mr. Azhar. Mr. Azhar daripada IFK English. Slot ni adalah slot programmer. Kami nak bantu anda untuk anda jadi pro dalam grammar ni. Sebab banyak orang kata, sir, saya lemah bahasa Inggeris sebab masalah grammar, sir. Saya lemah Inggeris sebab grammar, sir. Grammar. Terlalu banyak masalah grammar yang kami dengar. So, maka concern. Okay, concern. Atas concern itu, kesedaran itu, kami nak bantu anda, kita wujudkan slot programmer. Supaya semua orang insyaAllah boleh nampak grammar easy sebenarnya. Grammar ni easy. 52 years ago. Serius. Terbatuk-batuk saja Izan. Serius Izan. 52 years ago. Wow. Saya pun tahun ni baru masuk ujung-ujung 30-an. Okay? Ujung-ujung 30-an. Tahun depan baru nak masuk 4 series dah. Sir, saya banyak sebut salah, sir. Oh, ya ke? Azrina Aziz kata banyak sebut salah. Okay, terima kasih. Kejap. So, Azrina, saya tutup kejap slide. Tutup slide. Okay, kita nak pandang. Azrina, pandang saya, Azrina. Okay? Kejap. Saya tutup slide kejap. Okay. Ni tengah cakap dengan Azrina ni. Dan juga semua. Siapa-siapa yang mungkin ada isu, selalu cakap salah kan? Maksudnya pronunciation kita. Pronunciation. Sebutan perkataan Inggeris kita selalu silap, betul? Right? Okay, nombor 1, saya nak bagi tahu kepada anda, jangan rasa rendah diri. Okay? Jangan rasa malu. Malu tu kena bertempat. Kalau kata kita tahu kita lemah, tapi kita tak ada effort, tak ada inisiatif untuk nak atasi kelemahan kita tu, so itu kita patut malu sebenarnya. Tapi kalau kata anda tahu untuk anda praktis sebab apa? Sebab anda nak improve. Kenapa anda nak improve? Sebab anda perlu guna bahasa Inggeris ke tempat kerja. Sebab tu anda nak improve. So anda dah buat satu effort yang baik. So jangan segan. Jangan segan bila anda tahu anda buat benda yang baik. Itu nombor 1. Jelas? So jangan malu. Okay, nombor 2. Jangan mudah give up. Take it easy. Bahasa Inggeris bukan kita punya mother tongue. Bahasa Inggeris bukan kita punya bahasa nombor 1. Bukan bahasa utama kita. So dia sekadar our second language. Okay? Dan bahasa Inggeris ni dia sekadar bahasa. Kita guna untuk kita communicate with people. Setuju kan? Right? So kalau kata kita rasa kita selalu buat silap, it's okay and that's normal. It's okay and that's normal. Cakap dekat diri sendiri. Tak apa lah. Mana ada orang tak pernah buat silap. Okay? Sekurang-kurangnya aku tahu aku perlu improve. Aku lemah sekarang. Dan aku cari jalan untuk improve. Itu yang bagus. Okay? So, lepas tu cara dia apa dia? Teruskan belajar. Hari ni kita buat silap, tak apa. Okay? Kita belajar daripada kesilapan, besok dah tak buat silap dah. Besok dah jadi satu kekuatan pula. Hari ni lemah, besok kita dah overcome masalah yang kita lemah tu dah jadi kekuatan dah. Jelas tak? Okay? So, siapa-siapa yang mungkin dia rasa dia rendah diri, ada banyak perkataan Inggeris yang dia tak tahu sebut, that's normal. That's normal. Tapi kita tahu tu kelemahan kita, cari jalan dan kita practice. So, apa yang saya tengah buat dengan anda ni? Saya tengah ajak anda practice. Sebab apa? Practice makes perfect. Siapa yang tak practice, tapi dia spend masa dia merungut-rungut, saya tak pandai. Saya lemah bahasa Inggeris. Orang benci saya. Bos saya tak nampak saya. Kawan-kawan saya pulaukan saya. Saya dah lama tak naik gaji. Dah lama tak naik pangkat. Dia suka spend bertahun-tahun cerita pasal masalah dia, tapi dia lupa dia ada banyak masa yang boleh dia spend untuk dia improve. Dia tak nak improve. Dia suka cerita benda macam tadi tu. So jangan buat benda sia-sia. Okay? Cari jalan untuk kita improve. Siapa faham sesuatu? Kalau faham sesuatu, komen. Faham sir. Malu sir. Memanglah kan. Tapi kita pilih. Kita malu mesti bertempat. Okay? Dapat sesuatu Okay, good. Okay, now, siapa yang baru pertama kali bersama dengan kami, welcome to the session. Ini adalah sesi bersama dengan Mr. Azhar daripada IFK English. Slot kita petang ni adalah slot programmer. Saya nak bantu anda macam mana nak bagi jawapan yang betul kalau orang tanya kita soalan. Okay? Macam mana kita nak bagi jawapan yang betul kalau orang tanya kita soalan. Siapa nak saya sambung? Tadi saya dah buat dah a few tau. Tapi ada banyak lagi yang saya nak ajar sebenarnya. Siapa nak saya sambung? Kalau nak, cuba komen satu. Komen satu petang ni. Sambil-sambil tunggu nak balik kerja tu kan. Cuba komen satu. Saya nak teruskan. Dan saya nak bantu anda sampai anda nampak at least anda belajar 1-2 perkara petang ni.
Komen 1. Azrina komen 1. Yes. Saya bakal pelajar 7 Januari 2026. Mantap, di kayu. Okay. Ni 7 Januari ni icon intake. Right. Saya masuk sini dululah. Dah daftar. Mantap. Mat kata 1. Liza AMN kata sambung 1. Kamalia 1. Azrina Aziz kata 1. Tak banyak lah kata nak 1. Di kayu 1. Okay, lagi. Siapa lagi nak saya sambung? Okay, nak saya sambung. Komen 1. Janganlah kedekut komen 1. Komen lah 1. Okay, belajar tap screen. Okay, tap screen tu nak lagi best kan. Kalau anda rasa slot ni petang ni bantu anda faham, InsyaAllah dia boleh bantu orang lain faham juga. Okay, jom sama-sama kita tekan button share ramai-ramai. Okay, tekan button share tu. Tekan button share, kita akan belajar lagi dan ramai-ramai orang boleh belajar petang ni. Okay, mantap. Okay, jom kita teruskan. Bismillah. Okay, tengok. Where did she go yesterday? Nampak tak soalan dia ni? Where did she go yesterday? Anda tahu, saya tahu anda faham maksud soalan ni. Apa maksud soalan ni? Mana dia pergi semalam? Where did she go yesterday? Mana dia pergi semalam? Okay, kenapa saya guna did lagi dalam soalan ni? Sebab nak tanya tentang semalam. Semalam tu dah lepas ke belum? Cuba komen sikit. Semalam, yesterday. Dah lepas ke ataupun perkara tu perkara sekarang ke ataupun tu perkara belum berlaku lagi? Semalam tu dah lepas ke sekarang ke ataupun belum berlaku lagi? Mana satu? Dah lepas, di kayu kata yes. Liza MN kata dah lepas. Okay, Kamalia kata dah lepas. Nur Fajilah kata dah lepas. Okay, Ina Mazlina kata she went to Kuala Lumpur. Wow. Okay, dia terus bagi jawapan. Ina Mazlina, amazing lah Ina. Ina, you are amazing lah. Okay, Ina Mazlina. Okay, Asia kata she went to market yesterday. She went to the market. Okay, she went to the market. Okay, jom. Tengok. Where did she go yesterday? So, banyak orang tanpa sedar dia buat silap. Okay, dia dengar tadi soalan tu, where did she go? Dia dengar perkataan go. Where did she go yesterday? So, dia bagi jawapan. Okay, jawapan dia bagi, oh, she go to KLCC yesterday. Ataupun, she goes to KLCC yesterday. So, dia rasa macam jawapan dia padu, jitu, mampan, padat dan bergaya. Tapi rupa-rupanya jawapan ni tak tepat. Okay, tak tepat. So, tadi kita dah nampak dah ada yang bagi jawapan. Okay, mantap. So, kita tak boleh pakai she go ataupun she goes. Kita kena buat she went. Okay, she went to KLCC yesterday. Okay, jom kita repeat sama-sama. Kita ulang sama-sama dengan saya. She went to KLCC yesterday. Okay, lagi sekali kita ulang. 3, 2, 1 and go. She went to KLCC yesterday. Amazing. Okay, lagi sekali kita ulang sama-sama. Boleh Okay, bila lagi banyak kita ulang, kita tengah tanam, kita tengah fahamkan dan kita tengah mahiri. Kita tengah praktis. So, ni proses dia. Okay, kita ulang sama-sama. Sebut. You have to use your voice. Okay, keluarkan suara anda. Boleh-boleh? Okay, she went to KLCC yesterday. Ulang. She went to KLCC yesterday. So, dekat sini kenapa orang buat silap? Kenapa dia bagi jawapan she go ataupun she goes? Sebab dia dengar soalan. Soalan, where did she go? Where did she go yesterday? So, dia dengar soalan, oh, soalan kata, where did she go? Soalan pakai go. So, dia pun balas, she go to KLCC. So, maka dia pun terbuat silap. Okay, terbuat silap dekat situ. Sebab jawapan yang betul bukan she go to KLCC, she went to KLCC yesterday. Right? So, siapa rasa senang? Simple kan? Okay, simple je. Alhamdulillah, mantap. Okay, simple je untuk anda faham. Dan, okay, saya nak bagi tahu kepada anda. Kalau anda rasa ni simple, okay, bagus, good for you. Sebab apa? Sebab ada orang bagi tahu kan, so, saya selama ni rasa tak best rasa, saya selalu rasa keliru rasa, kan? So, kalau kata anda mula rasa anda faham, anda mula rasa anda dapat faham dengan baik, so, saya suka, saya happy, okay? Bagus untuk anda. Dan, siapa yang rasa macam, sir, saya nak tahu lebih lah, sir. Rasa macam seronok pula. Selama ni dalam kelas bahasa Inggeris, saya rasa layu-layu, rasa mengantuk, kan? Kena kami nak bagi tahu kepada anda. Siapa yang mencari kelas bahasa Inggeris, okay? So, kami nak bagi tahu, kami nak invite anda dulu. Tak payah join kelas lagi lah, okay? Anda join dulu trial session kita. Sesi trial session ni kita akan bagi kepada anda 2 kali. 1 kali sesi 2 jam. So, anda akan dapat 2 kali sesi trial session. So, 4 jam. Dalam sesi 4 jam ni, menarik dia adalah anda boleh pilih slot anda sendiri. Siapa-siapa yang dia rasa dia free hari Selasa malam, hari Senin malam, hari Rabu malam, Khamis malam, Jumaat malam. Pilihlah mana-mana 2 slot yang anda rasa anda available. Right? So, dalam sesi tu nanti anda boleh belajar, anda boleh experience, anda boleh tengok dan anda boleh nilaikan. Adakah cara kami, kaedah kami di iFikir English ni,
sesuai dengan anda ataupun tidak. Segala kata cara kami sesuai dengan anda belajar dulu, anda experience dulu, dan kemudian barulah senang anda buat keputusan nak teruskan jadi pelajar kami ataupun tidak. So, siapa-siapa yang nak tahu tentang sesi trial session tu, bawah belah kiri. Okay, bawah dekat skrin anda tu, dekat bahagian bawah belah kiri. Anda boleh tekan button tu, masukkan detail anda dan kami akan invite anda untuk ke sesi trial session kita ataupun trial class kita. Jelas? Alright guys, amazing. Faham? Pusing belakang dah hilang. Kelas dewasa ke ni? Ya, kelas dewasa. Okay, kelas dewasa. So, kami akan tunjukkan macam mana teknik rahsia untuk orang dewasa belajar bahasa Inggeris. Anda boleh belajar, anda boleh mahiri, boleh fahami dan boleh kuasai dengan cepat. Sebab apa? Sebab kami faham orang dewasa ni, anda tak ada masa pun nak spend, nak belajar, nak praktis 1 hari sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tak ada masa. Okay? Sebab kita penuh dengan komitmen. Komitmen kita tu daripada kita bangun pagi, mula buka mata, sampailah kita tidur balik malam garang. Komitmen tu penuh kan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan kerjaya, dengan diri sendiri, dengan macam-macam, rakan sekerja dan sebagainya. Right? So, anda tak ada ruang masa yang banyak nak praktis sampai 3, 4, 5 jam sehari. Tapi kami nak tunjukkan kepada anda, macam mana untuk orang dewasa ni, yang sangat-sangat sibuk ni, anda tetap kena praktis dan anda hanya perlu praktis at least 30 minit sehari. At least 30 minit praktis yang berpandu. Kami akan pandu tunjuk macam mana cara praktis dan praktis 30 minit ni akan bagi impact, high impact pada anda dan anda akan nampak, bertukar terus anda punya sudut pandang pada bahasa Inggeris tu. Dulu kata macam belajar susah faham, struggle, rasa confused, rasa bercampur-campur maklumat tu, rasa pening. Okay? So, dengan setengah jam sehari anda praktis, anda akan dapat nampak improvement. Macam mana? Ni semua kita akan buktikan dan kita akan demonstrate. Kami akan demonstrate dalam sesi trial session nanti. Siapa-siapa nak join sesi trial session tu, bawah belah kiri. Bawah belah kiri. Tekan button tu, beri kami detail anda dan kami akan bagi invitation untuk sesi trial session. Jelas? Okay, jadi jom. Kita teruskan lagi. She went to KLCC yesterday. Okay. So, kita tengok. Soalan ketiga. Atas kepala saya, nampak Why did you cry yesterday? Okay. Why did you cry yesterday? So, apa maksud soalan ni? Okay, saya nampak kau menangis semalam. Saya nak tanya, kenapa kau menangis semalam tu? Kenapa kau menangis semalam? Why did you cry yesterday? Okay? So, kat sini dia mungkin tahulah kenapa dia menangis kan? Of course, orang menangis sebab dia sedih. So, dia bagi jawapan dekat sini. I cry because I am sad. So, dekat sini ada 2 kesilapan yang dia buat. Okay, ada berapa kesilapan? Ada 2 kesilapan yang dia buat. Dia buat, I cry because I'm sad. I cry because I'm sad. So, jawapan dia nangis sebab dia sedih. Dia nangis sebab dia sedih. Jawapan dia nyata kan? Anda baca, anda boleh dapatkan, anda boleh faham maksud jawapan tu kan? Maksud jawapan tu. Saya nangis sebab saya sedih. Soalan dia tadi, why did you cry yesterday? Kenapa kau menangis semalam? Aku menangis sebab aku sedih. Okay, so kat sini jawapan dia kita nampak, kita boleh faham. Tapi, inilah kesilapan banyak orang. Kesilapan banyak orang adalah dia rasa apa yang dia dengar, dia boleh faham. Dia kata ayat tu betul lah. Sebab aku boleh faham apa yang dia cakap. Ni yang kami nak bagi tahu. Dengar betul-betul. Sometimes, yang kita dengar, kita rasa kita faham, tak semestinya ayat tu betul-betul betul. Saya ulang lagi sekali. Okay, kita dengar ayat English tu, kita rasa kita boleh faham, belum tentu ayat English tu betul-betul betul. Dapat? Okay? So, orang tanya, why did you cry? Dia dengar cry. Dia dengar soalan tu, why did you cry? Kenapa kau menangis semalam? So, dia dengar cry, so dia pun bantai lah. I cry because I am sad. Macam jawapan atas kepala saya ni. So, jawapan itu adalah tidak tepat. So, macam mana nak bagi jawapan yang tepat? Jawapan yang tepat. Jeng. Okay, saya tunjuk pada anda. Tengok. Jawapan yang tepat adalah, I cried. I cried because I was sad. Okay, kita ulang sama-sama. Jom kita ulang sama-sama sekali lagi. Okay, 3, 2, 1 and go. I cried because I was sad. Okay, ulang lagi sekali. 3, 2, go. I cried because I was sad. Lagi sekali kita ulang sama-sama. Okay, 3, 2, go. I cried because I was sad. Maksudnya saya menangis sebab saya sedih. So dekat sini kenapa? Apa beza dengan jawapan yang ni tadi? Yang ni dia pakai I cry. Tapi kat sini yang betul I cried. Kenapa cried sir? Sebab dah lepas. Semalam. Bukan sekarang. Semalam saya menangis. So I cried
Because I was sad. Jangan buat I am sad. Yang betul adalah I was sad. Amazing. Okay, siapa jelas? Kalau jelas, cuba komen. Jelas, sir. Sebelum saya pergi kepada yang berikutnya. Cuba komen. Jelas kalau kata jelas. Kalau tak jelas, tanya saya. Apa yang anda mungkin tak jelas? Right? Tak yakin nak sebut, nak cakap. Izan kata. Okay. Jelas. Jelas. Dikayu kata jelas. Amazing. Okay. Was tu apa? Baguslah soalan. Okay. Was tu apa? Rafiq kata. Okay. Was tu. Okay. Jom. Saya tu pandang saya kejap. Was tu apa? Ada yang tanya, sir, was tu apa, sir? Okay. Was tu adalah sejenis kata kerja juga. Dia adalah verb juga. Okay. Dalam setiap ayat kita, dia mesti ada verb. Mesti ada kata kerja. Jadi was ni, dia adalah verb tapi dia bukan action verb. Dia bukan verb dalam bentuk perbuatan. Kalau verb dalam bentuk perbuatan ni macam contoh macam menyanyi, sing, menjerit, shout, okay? Bercakap, talk, berfikir, think. Apa lagi? Kita menulis, write. Kita melompat, kita jump. Kita terbang, kita fly. Kita berenang, kita swim. So itu semua adalah verb dalam bentuk action verb. Right? Tapi dalam ayat English, ada yang kita pakai action verb. Tapi ada juga yang kita kena pakai be verb. So am, are, is, was, were. So ni kita panggil sebagai be verb. Bila masa kita nak pakai be verb ni, sir? Kita pakai dalam ayat yang tak ada action verb. Okay? Jelas pelengkap ayat lah kan? Okay. Sort of. Okay, kita boleh kata dia pelengkap ayat sebab dalam ayat dia mesti ada verb. Dalam ayat dia mesti ada verb. Okay, contoh macam saya nak bagi tahu. Saya Mr. Azhar. I Mr. Azhar. Ayat tu lengkap tak? Okay, cuba dengar betul-betul. Okay? Contoh. Saya Mr. Azhar. I Mr. Azhar. Ayat tu lengkap tak? Ayat tu tak lengkap. Sebab apa? Sebab tak ada verb dalam ayat tu. So nak melengkapkan ayat tu, dia tak boleh buat I Mr. Azhar. I am Mr. Azhar. I am Mr. Azhar. Baru ayat tu lengkap. Kenapa? Dalam ayat tu ada verb. Mana verb dia? Am tu. Am tu adalah kita panggil verb tapi bukan dalam bentuk action. So dia bukan dalam bentuk perlakuan. So I am Mr. Azhar. You are Nur Fadilah. You are Rafiq. Dapat tak? So itulah dia pelengkap ayat. Okay? Dapat jelas tak? Jelas so far? Siapa yang nak tahu detail lagi? Macam mana lagi nak gunakan am, nak guna are, nak guna is, nak guna was, nak guna were dalam ayat? Siapa nak tahu? Komen. Nak tahu rasa? Ataupun komen 2? Siapa nak tahu? Nak cara guna am, cara guna are, cara guna is, cara guna was, cara guna were. Siapa nak tahu? Kita boleh bantu anda. Kalau kita nak tahu, cuba komen 2. Saya nak tengok. Siapa yang nak tahu? Siapa yang nak tahu? Cuba komen 2. Asia kata nak 2. Dikayu kata 2. Right? Liza pun kata nak tahu kan? Okay? So saya tahu ramai orang keliru macam mana nak guna am, nak guna are, nak guna is dalam ayat, nak guna was, nak guna were. Macam mana nak guna dalam ayat? Okay, insyaAllah kami akan buat satu sesi lagi live. Dan saya akan live dan ajar spesifik cara nak guna am, nak guna are, nak guna is, nak guna was, nak guna were dalam ayat English. Alright? So siapa-siapa yang mungkin tak nak terlepas sesi tu, tengok dekat atas, tekan button follow. Okay? Tekan button follow yang baru pertama kali bersama dengan kami, yang belum pernah follow kami, yang baru first timer, okay, baru pertama kali bersama dengan kami, tekan button follow supaya anda tak terlepas dapat notification untuk setiap sesi live kita. So, I fikir akan live setiap hari ke sir? Yes, okay, kami akan live setiap hari. Ada beberapa banyak slot live yang kita akan buat setiap hari. Setiap sesi slot live kita akan educate anda, kita akan ajar anda satu perkara. Boleh? Jelas? Alright. Amazing. 2 verb tu mesti past tense. Yes, okay. Sebab ni tengah cakap tentang perkara yang dah lepas. So, bila cakap perkara yang dah lepas, kalau makan, okay, saya tanya semua, kalau makan, eat, dah lepas dia jadi apa? Cuba komen. Kalau makan, eat, dah lepas dia akan jadi apa? Siapa tahu? Eat, makan. Kalau dah lepas, nak bagi tahu saya makan nasi lemak pagi tadi. So, dia akan jadi eat. Mantap lah Ina Mazlina, mantap. Okay? Asia kata eat, mantap. Okay? Apa beza timer dengan time? Okay? Timer dengan time. Okay, ada yang tanya benda tu. Okay, saya tak boleh nak jawab semua dalam satu sesi ni. Sebab apa? Sebab nanti kan dia jadi campur pula nanti kan. Alright? So, timer dengan time. Timer adalah penggera masa. Okay, kalau kata time tu adalah masa. Time is a noun. Okay, time is a noun. Dia adalah kata nama. Okay, saya tanya lagi. Saya nak tengok siapa yang tahu tentang verb ni? Kalau bermain, play, jawab yang saya tanya. So, kita tengah fokus pada nak bina ayat yang dah lepas ni kan. Okay, so kalau kata play, bermain, kalau dah lepas dia jadi apa?
play, bermain. Kalau dah lepas dia jadi apa? Cuba komen sikit. Tadi ada jawab eat, dah lepas jadi ate. Okay, mantap. Kalau kata play, dia akan jadi played. Okay, mantap. So, kalau anda nak buat ayat, contoh saya main futsal semalam. So, I played futsal last night. We played futsal last night. Kalau mereka, they played futsal last night. Dapat mantap. Okay, satu lagi. Okay, kalau kata berjalan, walk, berjalan. So, kalau kata dah lepas, dia akan jadi apa? Kalau walk, dah lepas, jadi apa? Okay? Dia akan jadi walked. Izan kata, yes, walked. Okay? Walked. W-A-L-K-E-D. Dia bukan walked, tapi walked. Ada ed. Mantap. Okay, satu lagi. Okay, kalau kata memandu, drive. Dah lepas dia jadi apa? Kalau kata memandu, drive, dah lepas dia akan jadi apa? Dia akan jadi salah tu Rafiq, kurang tepat. Okay? Tak apa Rafiq, it was a good try. Amazing. Okay, so dia akan jadi drove. Yes, Dikayu. Liza, Nur Fadila akan jadi drove. So maksudnya dah lepas, drive. Okay, kalau kata dah lepas, dia akan jadi drove. Contoh, saya bawa kereta saya ke car wash malam. I drove my car to the nearest car wash yesterday. Okay, saya bawa kereta saya ke car wash berdekatan. I drove my car. Okay, kalau she drove her car. Okay, kalau kata we drove our car. Nampak tak? So, dia akan jadi drove. Okay, mantap. Perbuatan lepas tambah ed kan, sir? Izan tanya kan? Bukan semua tau. Ada yang dah lepas tambah ed. Kebetulan macam play, dah lepas jadi played. Okay, kebetulan. Okay? Work. Kalau dah lepas, dia akan jadi worked tambah ed. Kalau berjalan, walk. Dah lepas, dia akan jadi walked tambah ed. So, ni kita panggil sebagai regular verb. Regular verb memang akan tambah ed. Okay? Tapi ada juga yang dia berubah struktur dia. Contoh, eat. Dah lepas jadi ate. Kalau tidur, sleep. Dah lepas jadi apa? Kalau sleep, hi Spanish Latte. Siapa yang baru join bersama dengan kami, Ayin, hi, okay? So, kalau kata tidur, sleep, dah lepas jadi apa? Contoh saya nak buat ayat, saya tidur pukul 10 malam tadi. Saya tidur pukul 10. Macam mana nak beza tambah ed ke tak? Izan, good question Izan. Okay? So, macam mana kita nak bezakan? Jawapan dia adalah kita, okay, macam mana you tahu play dah lepas jadi played? Macam mana you tahu? Sebab kita pernah dengar, kita pernah jumpa, kita pernah sebut, kita pernah fikir, kita pernah tulis. So, proses yang sama juga perlu dilakukan untuk verb-verb lain yang mungkin kita belum familiar. Okay, untuk verb lain yang kita belum familiar kan? Okay, contoh macam bermain tadi, macam makan. Macam mana you tahu eat dah lepas jadi ate? How do you know? Macam mana you tahu? Eat kalau kata dah lepas. Contoh saya buat ayat, saya makan nasi lemak pagi tadi. So, I ate nasi lemak this morning. Macam mana saya tahu? Eat dah lepas jadi ate. Sebab mungkin saya pernah dengar, saya pernah sebut, saya pernah tulis, saya pernah tengok, saya pernah fikir. So, proses yang sama juga anda kena buat dekat verb-verb yang lain yang mungkin anda belum familiar. Jelas Okay, good. So, sleep dah lepas akan jadi slept. Mantap. So, kalau nak buat ayat, dia tidur pukul 10 semalam. He slept at 10 o'clock last night. He slept at 10 o'clock last night. Kalau kata mereka tidur pukul 10 semalam. They slept at 10 o'clock last night. Kalau kata saya tidur pukul 10 semalam. So, I slept at 10 o'clock last night. Okay, siapa jelas? Kalau jelas boleh komen jelas. Right? Okay, now kita tengok yang berikutnya. Yang berikutnya saya nak tunjukkan kepada anda. Okay, soalan dia. Kita tengok soalan dekat atas kepala saya ni. Who did he meet last night? Right? Who did he meet last night? So, untuk soalan ni tak ada masalah. Soalan ni dibina dengan struktur yang sangat baik. Okay? Who did he meet last night? Siapa yang dia jumpa malam tadi? Siapa yang dia jumpa malam tadi? Ataupun malam semalam? Who did he meet last night? So, banyak orang buat silap dekat sini sebab dia dengar soalan tu guna meet. Who did he meet last night? So, dia pun balas. Okay? He met his uncle ataupun he meets his uncle. So, jawapan ni betul ke tak betul? Terang-terang saya buat tulisan dia merah. So, dekat situ jawapan dia tidak betul. Okay? So, bukannya he met ataupun he meets his uncle. Jawapan yang betul adalah he met his uncle. Okay, ulang sama-sama. He met his uncle. Okay, lagi sekali. He met his uncle.
Lagi sekali. He met his uncle. So, saya tanya, who did he meet last night? Ayat dia kena pakai meet. Who did he meet last night? Soalan kena pakai meet. Tapi jawapan kita bagi, he met his uncle. Ulang sama-sama. He met his uncle. Okay, yang seterusnya kita tengok. Okay. When did she submit the report yesterday? Saya tahu dia hantar report dia semalam, tapi bila? Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke? Saya tahu dia hantar laporan dia semalam, tapi saya nak tahu bila. When did she submit the report yesterday? Bila dia hantar report tu? So, banyak orang bagi kesilapan sebab dia dengar perkataan submit. Dia dengar perkataan submit. When did she submit the report? So, dia dengar perkataan submit, so dia pun balas, she submit the report in the morning. So, dekat sini betul ke tak betul? Terang-terang tulisan merah. Anda tak boleh buat ayat she submit the report in the morning. Jawapan dia adalah dah lepas. So, she submitted. Okay, ulang sama-sama. She submitted the report in the morning. Okay, kita ulang lagi sekali sama-sama. 3, 2, 1, go. She submitted the report in the morning. Maksudnya dia hantar laporan tu pada sebelah pagi. Pada waktu pagi. Okay, ulang lagi sekali sama-sama. Okay, 3, 2, go. Soalan dia, when did she submit the report yesterday? Bila dia hantar laporan dia semalam? So, jawapan yang betul adalah, she submitted the report in the morning. Lagi sekali, she submitted the report in the morning. Okay, senang aja kan? Siapa kata senang? Siapa rasa macam, okay, petang ni dia learn something. Kesilapan yang biasa orang buat, dia dengar dalam soalan, oh, when did she submit? Dia dengar dalam soalan guna submit. So, dia pun gelojo. Dia bagi jawapan, she submit the report in the morning. So, kat sini dia dah buat silap dah. Okay? Soalan memang pakai submit. When did she submit the report yesterday? Tapi jawapan dia, sebabkan ni yesterday, semalam. So, kita kena buat she submitted. She submitted the report in the morning. Alright, good. Siapa faham? Siapa jelas? Komen jelas. Faham, Dik? Liza AMN kata, terima kasih banyak-banyak. Senang aja kan? Dan saya percaya mungkin ramai yang rasa dalam sesi petang ni dapat something. Okay, Alhamdulillah, good. Cuma kalau kata mungkin anda rasa macam, sir, saya nak belajar lebih lah, sir. Sebab saya rasa senang lah dalam sesi ni, sir. Dalam sesi ni saya belajar, saya rasa saya dapat kuasai, dapat faham, dapat mudah. Okay? So, saya teringin nak belajar lagi, nak tahu lagi lah, sir. So, for those yang memang ada desire, tak nak tangguh-tangguh lagi, anda memang nak improve bahasa Inggeris anda. Cuma, mungkin anda tengah survey, anda tengah cari kelas bahasa Inggeris, anda tak tahu nak join yang mana satu, anda tak tahu apa keperluan anda. Ataupun anda tak tahu adakah apa yang kami ada, apa yang kami develop dekat sini, apa yang kami buat di sini, anda tak sure adakah memenuhi keperluan anda ataupun tidak. So, maka kami nak bantu anda untuk dapatkan clarity, simple saja untuk anda tahu cara kami sesuai dengan anda ataupun tidak. Kaedah kami sesuai dengan anda ataupun tidak. Maka kami nak jemput anda yang berminat nak improve bahasa Inggeris, anda boleh dapatkan sesi trial session dulu. Trial class kita dulu. Okey, cara dia macam mana, sir? Tengok dekat anda punya screen tu dekat bawah belah kiri. Okey, dekat bawah belah kiri. Anda boleh tekan link tu. Okay, anda boleh tekan dulu yang bawah belah kiri tu. Anda boleh masukkan detail anda. So, anda akan dapat invitation. Anda akan dapat jemputan ke sesi trial session kita. So, berapa banyak trial session kita akan bagi? Kita akan bagi 2 kali sesi. Satu sesi 2 jam kali belajar. Okay, 2 jam belajar. So, anda akan dapat 2 sesi berarti 2 jam, 2 jam. 4 jam sesi pembelajaran. So, dalam sesi tu nanti anda boleh belajar, anda boleh observe, anda boleh nilaikan sendiri. Adakah cara kami, kaedah kami, formula kami sesuai dengan anda ataupun tidak. Dan selepas tu kalau kata anda rasa sesuai, anda rasa senang, anda rasa anda improve, right? So, baru anda buat keputusan sama ada nak teruskan jadi pelajar kami ataupun tidak. Okay, tapi anda boleh join dulu sesi trial session. Macam mana cara dia? Bawah belah kiri. Bawah belah kiri. Okay, so far jelas kan? Apa yang kita belajar pada petang ni, Alhamdulillah kalau kata jelas, amazing. Well done guys. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okay, dan saya nak stop dulu kat sini. Terima kasih banyak semua. So, siapa-siapa yang rasa sesi ni membantu, okay, membantu anda dapat learn something petang ni, good for you. Dan jangan lupa tekan button follow sebab kami tak nak anda terlepas sesi live kita untuk yang lepas-lepas ni. InsyaAllah kami akan cuba konsisten live setiap hari. Dan di mana setiap satu sesi live tu kami akan bantu anda fahami macam mana nak bina ayat English ni, kami akan bantu anda. Maksudnya setiap sesi live kita akan ajar anda something. So, untuk anda tidak terlepas, supaya anda tak rugi, supaya anda sentiasa untung, tekan button follow dekat atas, okay? Alright guys, jadi saya stop dulu kat sini. Thank you very much for your lovely cooperation.
Jumpa lagi anda dalam sesi live kita pada masa akan datang. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okay, bye-bye guys. Jumpa lagi. Jom, join trial session kita. Bawah, belah kiri tu. Jangan cakap apa? Jangan cakap pasal kelas lagi. Kita join trial session dulu. Tengok dulu. Observe dulu. Rasa okey, ngam. Kita teruskan. Okay, bye-bye. Jumpa lagi semua.